choo-choo train rolling up the choo-choo lane. I hear your whistle blowing loud. Choo-choo! Hari ni cuti umum, jadi kita decide untuk pergi berjalan dengan menaiki kereta api. Hari ni aku pilih nak pergi ke Bahau sebab dulu pernah pergi ke Kemas tapi tak sempat nak berjalan. Dia berhenti setakat setengah jam, jadi kita masuk balik kereta api dan balik semula ke Metakak. Tapi kali ini kita pergi dekat Bahau dan ada masa lebih kurang dalam 2 jam untuk kita pusing-pusing dan ronda dekat Pekan Bahau dan tengok apa yang ada dekat situ nanti. Kita dah sampai dekat Metakak punya railway station. Kita nak tunggu kita punya train pukul 12 lebih. Bagus bang. Tiket tak payah print nak? Beli online. Tunjuk itu ya. Okey baik. Right. Pengalaman homestay Malaysia dengan kereta api. Kemudian pelancongan Malaysia dengan kerjasama kereta api Tanah Melayu membawa anda untuk bermasaid dan mengalami gaya hidup masyarakat kampung di homestay Malaysia. Sampai dah? Mana? Pintu akan ditutup. Sila awasi jarak anda. Ini kalaupun korang bateri kom tu nampak ada plug point 3B banyak weh, semua kursi ada, bawah ni pun ada. Okay, sekarang kita pusing dalam ni, kita nak review sikit apa yang ada. Di kawasan toilet. Wah, sini toilet. Kecil sikit ya. Okay, ni coach B. Pegang. Mantu warna lah si dentar lah. Jadi mana? Cantik deh. Ini keadaan dia. Ini tempat solat. Tempat wuduk. Hujan. Ini kos yang terakhir. Sekarang kita dah sampai di stesen Mengkarak. Mengkarak dekat mana aku pun tak tahu. Tapi yang pasti dalam Pahang lagi. Okay, sekarang kita dah sampai di Bahau. Sabar. Jadi sekarang kita nak pusing dekat dia punya bandar dulu, nak tengok apa yang ada. Ni Negeri Sembilan. Okey dah, clear. Jom. Weh, laju ni. Jom, clear. Cepatlah. Ya. Cik kita makan. Situ ada apa Wah, ni bau. Nak pergi makan. Nak cek ini. Macam kedai makan ni. Wow. Arah Kencana Seremban. Kita nak daftar lesen dekat Negeri Sembilan. Sekarang ni dia orang asing ke kita orang asing kat sini? Ramai orang asing ni. Canggih kursi dia. Kursi ke kubur ni? Inilah keadaan dekat Bahau. Kami pun tak nak pergi mana sebenarnya. Ada masa lebih kurang dalam 2 jam setengah. Kita suruh Abang Usha lu ada kedai makan dekat sana. Kedai apa? Kedai motor dengan? Iya ke? Situ lah. Aircon safe meh. Oh, dia dataran dia lah. Cantik.
Wah. Okay, sekarang ni kita dalam perjalanan nak pergi dekat railway station. Pukul 4:30. Ada lagi sejam masa. Okay kak. Alright. Bang, sini tempat jalan-jalan kat mana bang? Sini jalan-jalan. Kak. Sini jalan mana yang best lah? Lemak bayang dekat area Kiara lah. Dekat dengan Ekonsif? Tak, ni konsep sini. Dia kena turun ke McD tu. Oh, jauh lagi lah. Kedai makan pun kurang Kedai makan kalau nak sedap belakang Billion. Oh, yelah jauh. Belakang Billion tu sedap. Cendol pun ada kat belakang tu. Ya. Cendol. Okay, baik-baik kita pusing sekejap. Okay kak, terima kasih. Alright. Jauh dia orang main buai. Dekat Negeri Sembilan. Ada kedai durian. Durian apa? 101 durian baharu. Alamak, tutup. Baru nak makan durian. Jom. Tak nak. Tak nak Tak nak naik buai juga. Bu. Lumba ni kes. Masjid Al-Rahman, Masjid India Muslim. Okay, sekarang kita dah sampai dekat stesen kereta api Bahar. Tunggu lebih kurang dalam 45 minit kereta api kami nak sampai. Waktu operasi surau 5 pagi hingga 8.30, 1 hingga 5 petang. Sekarang auto buka 7 hingga 10 sekali biasa. Assalamualaikum. 4. Tak lama, sikit kita akan sampai. Oh, tu driver dia tu. Driver dia siap standby dah. Sementara nak tunggu kereta api sampai meh. Cepat. Baring. Hup. Oh, tu sampai dah. Ya, jom. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 10. Ni kot ni. Okay, ni kita dapat meja yang ada meja. Kita boleh extendkan meja ni bagi luas. Cuma makanan je tak ada. Jom kita cek makanan dulu. Bang, air sejuk dia bang. Jaga ni burger dia. Mari kita sampai. Mari kita sampai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Belas. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dalam tu tinggal selampung. Apa perasaan ni kita naik kereta api ni? Seronok tak? Seronok. Nak naik lagi nanti? Final destination. Final destination. Oh. Buat ni bocah. Ya. Ada. Alhamdulillah kita dah sampai ke destinasi. Kesimpulan pengalaman perjalanan kami pada hari ini memang sangat-sangat dari Kuala Lumpur singkat. Jadi korang boleh try naik KTMB daripada Metakap ke Gemas. Dan kos dia tak banyak mana.